Salah satu salah faham tentang 5 dinar ni adalah 5 gram. 5 dinar bukan 5 gram. 5 dinar beratnya adalah 21.25 gram. 8 tahun yang lepas, harga 5 dinar ni sekitar RM3,954. Harganya sekarang lebih kurang RM14,000. Kenaikannya lebih 283%. Antara matlamat orang ramai simpan 5 dinar ni adalah untuk nak pergi umrah, pergi haji ataupun untuk bayar deposit rumah pertama. Tuan-puan yang dah dapatkan 5 dinar ni mungkin tak mampu untuk dapatkan sekaligus RM14,000. Jadi berita baiknya Public Pool ada sediakan satu akaun yang namanya adalah akaun emas scam. Tuan-puan boleh menabung sebanyak RM100 yang membolehkan tuan-puan untuk menabung 1 gram 1 bulan selama 24 bulan iaitu 2 tahun. Tuan-puan dah ada 24 gram. Nanti tuan-puan dah boleh keluarkan 5 dinar yang macam ni yang beratnya adalah 21.25 gram. Lepas 5 tahun, harga 5 dinar ni bukan lagi RM14,000 lagi. Sebab purata kenaikan harga emas adalah 10% setahun. Jadi tuan-puan yang mana nak memiliki 5 dinar ni, tuan-puan boleh rujuk video saya ataupun klik link bio untuk saya bantu sebaiknya. Jangan lupa untuk follow untuk lebih lagi emas dan korang.